yang sudah ada, firman Tuhan yang ada sekarang, firman Tuhan yang akan datang. Yesus adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang awal ada, firman Tuhan yang masa sekarang, firman Tuhan yang selamanya, firman Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Yang sudah ada, firman Tuhan yang ada sekarang, firman Tuhan yang akan datang. Yesus adalah